Kadang-kadang Allah bagi dia pada kita bukan dengan sebab ibadah kita, tapi memang dia nak daripada awal lagi. Memang dia cipta kita untuk menjadi kekasih dia daripada awal lagi, sejak pada azali lagi. Tuhan cipta kita macam ni, laluan kita macam ni, hidup kita macam ni, keluarga kita macam ni, pengalaman kita macam ni, ujian kita macam ni. Jadi subhanallah, masallallahu alaihi Muhammad itu disebut lawihtaraqahu, kalau ia memilih kamu, dia pilih. Banyak juga di kalangan para awliya bukan lepas asal-asal ibadah, lepas ahli maksiat. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau dah Allah nak habis, tak ada, tak kata apa lah. Lawihtaraka lirububiyyatihi, jikalau memilih ia akan engkau bagi ketuhanannya, ma qata'aka anhu, pasti ia tidak akan memutuskan engkau daripada dia. Faham tak? Kalau dia dah pilih kita untuk dapat dia, ketika itu insya-Allah sampai mati kita akan dapat dia. Kadang-kadang Allah bagi dia pada kita bukan dengan sebab ibadah kita, tapi memang dia nak daripada awal lagi. Memang dia cipta kita untuk menjadi kekasih dia daripada awal lagi, sejak pada azali lagi. Tuhan cipta kita macam ni, laluan kita macam ni, hidup kita macam ni, keluarga kita macam ni, pengalaman kita macam ni, ujian kita macam ni. Jadi subhanallah, masallallahu alaihi Muhammad itu disebut lawihtaraqahu, kalau ia memilih kamu, dia pilih. Banyak juga di kalangan para awliya bukan lepas asal-asal ibadah, lepas ahli maksiat. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau dah Allah nak habis, tak ada, tak kata apa lah. Lawihtaraka lirububiyyatihi, jikalau memilih ia akan engkau bagi ketuhanannya, ma qata'aka anhu, pasti ia tidak akan memutuskan engkau daripada dia. Faham tak? Kalau dia dah pilih kita untuk dapat dia, ketika itu insya-Allah sampai mati kita akan dapat dia.